Kita nak cerita juga sedikit sebanyak mengenai isu yang berlaku dekat Iran dan juga kita berfokus kepada Selat Hormuz. Apa yang menyebabkan Brent oil melonjak sehingga $108 untuk satu tong. Kenaikan ini kita boleh identify, okay, melalui chart ni pun you guys boleh nampak ini adalah satu super rally yang sedang berlaku. Jika BTC tadi kita cerita jatuh disebabkan pelabur lari, tapi minyak pula melonjak kerana ia adalah satu komoditi fizikal yang paling terkesan secara langsung apabila konflik antara Iran, Israel dan juga US berlaku. Yang mana Iran menguasai 20% pengeluaran minyak melalui Selat Hormuz ini. Kenapa kalau kita tengok dekat chart ni Brent oil buat super rally? Yang pertama, sekatan di Selat Hormuz ini adalah satu faktor nuklear bagi harga minyak, yang mana bila Selat Hormuz ini ditutup, ia mengakibatkan banyak negara ataupun 20% pengeluaran minyak itu terganggu.